Kadang-kadang dah ada aplikasi untuk edit tu. Saya dah banyak kali kena scam. Tapi tak apalah. Itu benda yang dah lama kan. Kalau macam cuti kan, korang boleh datang pukul 2. Kita ada banyak jenis. Ada Mia ada, Imran ada, Ashraf ada, Adam ada. Cakap dengan dia orang, nak join apa? Ada 24 jenis roti john. Lagi satu, pada peniaga benda ni penting lah. Benda ni penting supaya apa tahu. Dia kadang-kadang orang bayar. Assalamualaikum. Tengok. Awak ni steady ya. Dari Setiawangsa kan? Setiawangsa. Bang, terima kasih banyak bang. Kali ketiga. Datang sini setengah jam lebih tau. Betul. Apa motor tu laju. Jangan naik F5 lambat. RM20 dari Pacungku. Bila bayar masuk. So, elak kena scam. Sebab sebelum ni banyak yang kena scam. Bila tak ada benda ni, jadi takkan kita nak telah menerima RM26 dari so bila customer bayar, dia auto masuk. Saya pernah kena scam macam ni tau. Bila tak ada benda ni, kita nak kena check transaksi tau. Jadi leceh lah, takkan orang bayar kita nak cari, kita nak tengok statement kan. Bila ada benda ni, auto dia terus berbunyi. Kalau dah berbunyi tu, bermaksud memang akan masuk. Dia dalam, tak kisahlah orang bayar guna bank, My Bank ke, CIMB Bank ke, RHB Bank ke. Anda telah menerima RM17 Abang ni bayar, terus masuk. Abang, terima kasih bang. Auto masuk. Orang bayar guna touch and go ke, orang guna handphone ke, memang akan auto masuk. Kalau dah berbunyi tu tak payah nak check statement. Confirm akan masuk. Dulu saya kena, dia macam ni tau. Dulu saya kena, bila tak ada benda ni, okay, customer scan. Bila orang scan, dia akan pergi ke tepi tau. Dia akan pergi ke tepi, time ke tepi tu yang kadang-kadang orang edit. Kadang-kadang dia punya apa namanya, bila kita dah scan kan ada gambar orang tunjukkan yang bermakna dah bayar kan. Kadang-kadang dia orang edit. Kadang-kadang dah ada aplikasi untuk edit tu. Itu yang bahayalah. Saya dah banyak kali kena scam. Tapi tak apalah. Itu benda yang dah lama kan. Kita merelakan. Kita reda apa yang dah jadi. Telah menerima RM100 dari Pacungku. Orang bayar kat mana-mana pun, dia tetap akan berbunyi benda ni. Tapi janganlah bila orang tak bayar berbunyi juga, dia ada hantu. So kalau orang bayar macam ni, elak kena tipu. So bagusnya benda ni memang baguslah. Function dia bagus. Box ni pun tak mahal. Box ni dalam 100 lebih tak silap saya. 100 lebih ke 200 lebih. Siapa yang nak datang, dah boleh datang. Masih ada banyak lagi. Boleh jumpa adik kita Damia. Saya ucapkan terima kasih pada pelanggan-pelanggan saya yang support daripada jauh. Saya tak tahu, kadang-kadang daripada mana-mana entah saya pun dah tahu customer saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih support kami yang berniaga tepi jalan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jom singgah.